Berduit tu penting, tapi rasa berduit sangat bahaya. Kita cenderung untuk belanja berlebihan. Bila rasa berduit, akhirnya simpanan kita mudah bocor dan juga mudah sangat membazir. Jadi dekat sini tuan-puan, saya nak kongsikan tips untuk kurangkan rasa berduit. Yang pertama, tuan-puan perlu menabung secara automatik atau paksa supaya duit yang sepatutnya kita taburkan tu, kita dah potong siap-siap sebelum sampai ke tangan kita. Yang kedua, untuk simpanan jangka masa panjang, tuan-puan simpan dalam bentuk emas. Walaupun emas ni adalah duit, tapi bila kita dah tukar kepada grade emas, kita dah hilang dah rasa berduit dan kita pun tak rasa dah ada lagi duit. Yang ketiga, dapat saja kenaikan gaji, terus tambah potongan gaji untuk jadikan sebagai tabungan supaya kita tak nampak duit lebih bila kita dapat nak kenaikan gaji. Yang keempat, gunakan teknik sampul. Bila kita dapat saja gaji, asingkan siap-siap setiap perbelanjaan bentuk sampul supaya kita sedar yang kita sebenarnya tak berduit dan tak rasa lagi berduit. Tuan-puan juga boleh aktifkan auto debit serendah RM100 melalui akaun Emascape Public Gold. Tuan-puan boleh setkan terus sehari selepas tuan-puan dapat gaji. Kalau tuan-puan setkan minimum RM200 ataupun lebih, secara automatik nama tuan-puan akan termasuk dalam list Lucky Draw Public Gold. Setiap bulan, Public Gold akan pilih 20 orang pemenang dan hadiah paling best, paling lumayan sekali adalah 10 gram yang bernilai RM14,000. Berminat nak mulakan simpanan emas dengan Public Gold, boleh terus klik dekat bio untuk saya bantu dan guide. Teruskan follow saya.